السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat yang ke-68. Kita masih lagi pada puasa tatawwu', sunnah dan urutannya. Dan ini ialah merupakan bahagian terakhir untuk bab berkaitan dengan puasa, iaitu bab yang keempat daripada rub'ul ibadat ataupun seperempat daripada ibadat daripada buku ni. Selesai daripada bab yang keempat, kita akan masuk ke bab yang kelima, iaitu kitab berkenaan dengan haji. Kita boleh tengok muka surat yang ke-68. Kita dah baca beberapa bahagian daripada muka surat 68 ni, iaitu puasa tatawwu'. Kita tengok balik, kita baca sepintah lalu dulu. Adapun puasa tatawwu', iaitu puasa sunat, ketahuilah bahawa dianjurkan berpuasa lebih ditekankan pada waktu-waktu yang utama. Di antaranya sebahagian ada dalam setiap tahun, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, puasa Arafah, Ashura, 10 Zulhijjah dan Muharram. Sebahagiannya ada yang terulang setiap bulan, seperti awal bulan, tengah dan akhirnya. Barang siapa berpuasa di awal bulan, tengah dan akhirnya, dia melakukan kebaikan. Hanya saja yang paling utama adalah menjadikan 3 hari, iaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Sebahagian lagi ada yang terulang setiap pekan, iaitu setiap minggu, iaitu Senin dan Khamis. Puasa tatawwu' yang paling utama adalah puasa Daud, iaitu berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari, dan hal itu menyatukan 3 makna. Jadi secara sepintah lalu kita nampak penulis dia senaraikan puasa-puasa sunat yang ada berlaku dalam masa tahunan, bulanan dan juga mingguan. Yang berlaku secara tahunan, dia sebut situ ialah puasa 6 Syawal, Arafah, Ashura, 10 awal Zulhijjah dan juga 10 daripada awal Muharram. Yang berlaku secara bulanan, dia sebut awal, tengah dan juga akhir bulan. Tapi yang paling masyhur ialah di pertengahan bulan, iaitu 13, 14, 15. Dan yang berlaku pada setiap minggu, puasa Isnin dan Khamis. Di antara semua puasa-puasa tu, yang paling utama, tertinggi dan afdal,
ialah puasa Nabi Daud dengan cara pelaksanaan dia sehari berpuasa dan sehari berbuka. Itulah yang termaktub dalam sunnah, bahagian daripada puasa-puasa tatawwu'. Cuma untuk 4 bahagian puasa Nabi Daud itu, dia cuba untuk sebutkan makna tersirat daripada puasa Nabi Daud. Sebab apa dia paling afdal dan paling tertinggi? Ni dari segi hikmah pensyariatan. Pertama dia sebut situ, jiwa mendapatkan hak saat berbuka dan meraih ibadah saat berpuasa. Sehari puasa, duduk dalam situasi ibadah. Sehari berbuka, ianya hak kepada diri. Inilah keadilan, kata dia. Sebab memang kita diajar untuk menyeimbangkan antara peribadatan dan juga hidup sebagai manusia, iaitu kemanusiaan, elemen kemanusiaan. Sebab ia menyatukan apa yang menjadi hak dan kewajipannya. Bila mana satu orang tu dia ada keinginan yang tinggi untuk beribadah, kadang-kadang dia tertipu dengan keinginan tu sehingga dia menzalimi diri dia sendiri. Sebenarnya bila mana dia melampau dalam beribadah, dia bukan menzalimi diri dia sendiri sebenarnya, tapi dia juga menzalimi orang-orang yang sekeliling dengan dia. Sama ada kalau dia tu ketua keluarga, dia ayah ataupun suami, maka dia mungkin akan menzalimi orang-orang dalam rumah dia, iaitu isteri dan anak-anak dia. Sebab ibadah ni, bila mana kita melakukan ibadah, dia tak semestinya perjalanan ibadah tu lancar. Pasti akan ada ujian untuk menjadikan pahala ibadah tu meningkat ataupun pahala ibadah tu tertahan. Jadi bila mana kita buat ibadah, kita sendiri pun akui dan merasainya dalam buat ibadah ni ada waktu kita terganggu. Terganggu dari segi niat, terganggu dari segi momentum ibadah tu, kelangsungan ibadah tu berlaku dalam keadaan yang lancar. Jadi mungkin ada hari kita buat ibadah kita tu terganggu dengan emosi yang tak stabil. Kerana kita berpuasa, kadang-kadang kita hari itu sedikit beremosi. Jadi mudah marah pada benda-benda yang kecil. Jadi peribadatan dan juga kehidupan sebagai manusia itu diseimbangkan. Tambah-tambah lagi pada benda-benda sunat. Sebab benda-benda sunat ni, sebut pun sunat kan. Sunat ni dalam buku kita dia sebut tatawwu'. Tatawwu' ni dalam bahasa Melayu maksudnya lah sukarela. Dia bukan dipaksa. Bila mana kita pilih untuk buat satu ibadah tu, kita dah tahu risiko daripada ibadah tu. Macam orang jadi sukarelawan dalam NGO apa-apa. Pertama, mungkin tidak ada bayaran. Yang kedua, mungkin tidak ada appreciate, penghargaan dalam bentuk layanan ataupun kehormatan. Mungkin tak akan berlaku bila mana dia pilih untuk jadi sukarelawan. Sebab tu kalau satu orang dia nak jadi sukarelawan tapi dia nakkan habuan dalam bentuk keduniaan, sama ada dalam bentuk material ataupun dalam bentuk penghormatan, maknanya pemilihan diri dia untuk jadi sukarelawan tu dia belum faham dan belum boleh terima. Apakah status tatawu'an itu? Sama juga dengan puasa sunat. Kalau kita tak boleh jaga hubungan sosial kerana kita puasa sunat, kerana kita baca Quran, kerana kita buat ibadah, contoh ada orang mendirikan malam, akhirnya siang hari dia kepenatan, plus dia tu orang yang banyak terlibat dengan sosial, dan akhirnya sosial dia tu terganggu kerana ibadah-ibadah sunat yang dia buat, maka dia kena fikir balik posisi yang dia ambil itu ataupun pilihan yang dia ambil itu adakah betul ataupun tidak, ataupun ia hanyalah terjerat dengan perasaan semata-mata. Sebab kita kena tahu bisikan syaitan itu sangat licik. Ada orang dia pilih untuk beribadah, dia fokus untuk ibadah, tapi ibadah itu rupa-rupanya menjadi ruang-ruang orang makin banyak terzalimi. Jadi itu yang ingin diangkat oleh penulis ini. Jadi dengan puasa Nabi Daud tu, dia ada keseimbangan. Sehari puasa, sehari tak puasa. Kita dah sebut sebelum pada ni, puasa tu memang ada kebaikan dari segi spiritual, diri dalaman, dan juga fizikal, kesihatan jasmani itu sendiri. Untuk mendapat momentum yang baik, kita kena sedar daripada dua-dua side tu, dua-dua belah. Ada orang dia pulun untuk dapatkan
satu side je, iaitu spiritual. Tapi dia tertinggal dalam bab jasmani. Sebab tu dia puasa, kadang-kadang puasa tu tak memberi al-khabtu dalam diri dia. Al-khabtu ni apa dia? Kita baca Quran kan, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut wabashiril mukhbitin. Tuan-tuan boleh cari. Ataupun kalimah mukhbitin tu. Mukhbitin maksudnya ialah bila mana dia buat ibadah, dia enjoy dari segi emosi. Dia bukan terseksa. Sebab tu ada doa yang Nabi ajar, Allahumma ja'alni laka syakkaran, Allahumma ja'alni laka syakiran, laka dhakiran, laka mitwa'an, laka mukhbita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis riwayat daripada riwayat-riwayat yang lain. Ya Allah, jadikanlah diri aku orang yang bersyukur dengan syukur yang besar. Allahumma ja'alni laka syakiran, sebahagian riwayat Allahumma ja'alni laka syakkaran, dua-dua tu. Wa ja'alni laka zakkaran, jadikanlah aku orang yang berzikir dalam keadaan yang baik. Ataupun sebahagian zakiran, laka mitwa'an, jadikanlah aku orang yang bila mana buat ibadah aku itu bukan mengharapkan pembalasan semata-mata, demand. Pembalasan yang dimaksudkan situ ialah pembalasan yang bersifat material, luaran. Laka mukhbita, dan kepada kamu aku nak jadi hamba yang al-mukhbit. Quran sebut mukhbitin. Mukhbitin maksudnya bila mana dia buat sesuatu ibadah, ibadah tu dilakukan dengan senang hati. Sebab dia enjoy dengan ibadah tu. Sebab dia tahu ibadah tu ada benefit yang banyak. Value ibadah tu di mata dia luar biasa. Macam dalam bab puasa ni pula, orang yang tahu nilai puasa pada kesihatan tubuh badan, kita ambil satu side je, iaitu side kesihatan tubuh badan. Kita tak ambil dari segi side spiritual tu. Orang yang tahu kelebihan puasa ni, puasa menyebabkan berlakunya proses autofagi dalam tubuh badan. Autofagi ni apa dia, tuan-tuan? Autofagi ni ialah proses kitaran sel yang mati diganti dengan sel yang baru. Sel-sel yang ada penyakit, termasuklah orang yang ada penyakit kronik ni, penyakit apa pun, even kanser pun, dengan proses autofagi inilah dia boleh cleaning balik. Tapi syaratnya kena puasa. Autofagi hanya akan berlaku bila mana kita puasa dengan tempoh lebih daripada 12 jam ke atas. Sebab tu orang kenal antara lifestyle yang baru sekarang ni ialah IF, intermittent fasting. Tapi itu hanya side daripada fizikal jasmani je lah. Jadi rugi orang yang puasa kerana hanya nak mencantikkan fizikal saja. Sebab kita diajar puasa itu ibadah yang sama, ada benefit jasmaninya, tapi dalam masa yang sama dia boleh dapat benefit keakhiratan dia ataupun benefit spiritual dia tu, iaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab tu mungkin perkongsian ni tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil manfaat. Saya baru dengar beberapa podcast daripada satu orang pakar neuro di barat. Dia ni berdasarkan beberapa podcast yang saya dengar lah, rasanya lah, ni tanggapan saya, dia ni agnostik. Dia percaya Allah Ta'ala tu wujud dan ada satu ibadah, percaya Tuhan lah maksudnya, ada Tuhan pencipta yang esa. Dia non-Muslim lah, setakat ni dia non-Muslim. Okay. Agnostik ni maksudnya lah orang yang percaya Tuhan tu ada dan ada satu sistem yang kita kena buat untuk buat connection dengan Tuhan tu. Tapi dia tak nak sebut itu mesti Islam, itu mesti agama-agama lain. Jadi dia hanya melihat ianya satu benda yang bersifat luar daripada kerangka agama. Ni dia panggil agnostik. Fahaman macam ni. Nama dia Andrew Huberman. Dia ni nak masuk umur 50 lah. Dia kata sepanjang dia duduk dalam kajian ilmu neuro ni, ilmu sains apa semua ni, yang banyak study tentang tubuh badan manusia dan proses-proses yang menyebabkan tubuh badan kita ni ada kesan. Salah satunya lah puasa. Antara benda yang dia kata kita kena terima dan ilmu sains kena terima ialah
tubuh badan kita ni ada limit. Dia tak boleh jadi hebat dengan sendiri, melainkan dia kena attach dengan satu power yang paling hebat. Dan power tu ada pada Tuhan, kekuatan tu. Bila mana dia sebut macam ni, golongan-golongan yang kepala otak dia ni terlalu sains sangat, yang memang tak boleh terima apa benda, melainkan kena ada evidence bersifat lab, bersifat makmal, mulai menghentam dia. Sebab dia kata orang sains sepatutnya tak payah bercakap tentang teologi, yang bercakap bab ketuhanan. Orang sains, dia memang ada pemikiran macam tu. Sains satu kerangka lain, agama satu kerangka lain, tak boleh duduk sekali. Tapi dia ni sebagai orang yang dah lama kaji, tuan-tuan boleh tengok, Andrew Huberman ni, dia sendiri mengakui bahawasanya tubuh badan kita, akal ke, pendengaran, penglihatan, segala panca indera yang asas ni, yang 5 ni, even orang kata six sense tu pun, sebenarnya ia mesti kena ada attachment dengan satu high power. Cuma dia tak boleh sebut lah itu ialah the God Almighty, dia tak boleh sebut lagi. Cuma dia beritahu dalam podcast yang latest beberapa waktu terdekat ni, dia kata untuk dia sendiri, dia ada menyediakan dalam keseharian dia ni, dalam sehari dia akan duduk seorang, disconnection dengan semua elemen-elemen yang boleh ganggu dia, media sosial ke apa dia. Waktu tu dia nak buat attach dengan high power. Saya waktu tengok video tu, kita doa lah supaya dia jumpa Tuhan yang benar tu, Allah Azza wa Jalla. Jawapan dia dah dekat dah, tapi step dia tu masih lagi samar, tak nampak jalan lagi, tak nampak lagi. Sebab dia ni kalau dia masuk Islam, ini aset yang besar. Sebab apa? Sebab dia dah mampu untuk buktikan atas nama laboratory punya eksperimen, makmal punya kajian, kita punya tubuh badan kena attach dengan something yang disebut sebagai spiritual element. Kena ada benda tu, tak boleh keluar. Seetis mana pun orang, dia kena terima benda tu. Dia sebut benda tu. Nak sebutnya ialah puasa ni salah satu daripada elemen itu. Sebab dia ada sebut antara cara untuk dapat attachment dengan kuasa yang besar tu ialah meditation, meditasi. Dalam setengah agama dia kata prayer in Islam, salat dalam Islam, even fasting, termasuk juga ialah berpuasa. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, saum dengan salat bunyi tak jauh, cuma beza 2-3 huruf je. Satu kalimah tu dia ada perkongsian satu huruf, iaitu sad. Kita dah lepas dah bab salat. Saya waktu baca tu, saya duk teringatlah buku yang kita duk baca ni, bab-bab berkenaan dengan kitabus salah. Dan saya cuba recall balik apa yang kita dengar daripada podcast daripada Dr. Andrew ni dengan apa yang ada dalam kitab ni. Memang sebahagian syarah kepada kitab Minhajul Qasidin, kita ni bukan syarah, kita ni ialah ringkasan. Syarah Minhajul Qasidin oleh Imam Ibn Jauzi ada banyak. Yang kita ni ialah mukhtasar, ringkasan. Ada sebahagian ulama yang mensyarahkan salat ni maksudnya ialah datang daripada perkataan sala, sad, lam, ya tak ada titik, ataupun disebut dengan sali. Dalam bahasa Arab, sali ni ialah satu proses masukkan besi dalam api yang begitu panas sehingga jadi merah dan akhirnya dibentukkan sesuatu. Tekan dia ataupun pressure dia untuk buat senjata. Proses macam kita tu, kita panaskan api kan, panaskan besi tu sampai jadi merah. Proses tu Arab panggil sali. Dan sebahagian ulama bahasa juga menyebut perkataan salat tu pun dia ada kaitan dengan sali tu. Sebab salat ni dia ada elemen, bahasa Melayu sebut membentur jiwa. Kita tak boleh sebutlah kita pukul besi tu, tapi itu elemen yang ada kaitan. Sebab manusia kena buat attachment dengan Tuhan yang Maha Kuasa tu. Dia sebut benda tu. Dia sebagai orang yang dah bergelumang dalam ilmu sains, dan dia sebut benda tu dengan umurnya sudah mencapai separuh abad tu.
Maknanya perjalanan nak cari ni tuan-tuan, nak cari, ambil masa. Bila mana saya tengok dia tu, satu benda lah saya duk terfikir. Kita bila mana kita berinteraksi dengan orang non-Muslim, terutamanya orang non-Muslim yang ada education yang baik ni, kita tak boleh mudah-mudah judge mereka ni sebagai betul-betul distract daripada cahaya kebenaran. Mungkin kerana distractnya mereka daripada kebenaran tu kerana tingkah laku kita, kerana penjelasan-penjelasan daripada orang yang rasa dia ada kebenaran tu tidak memuaskan hati dia, jadi dia skip dulu, tak nak dengar lagi. Jiwa-jiwa yang macam ni dia panggil jiwa yang meronta untuk dapatkan jawapan yang paling puas hati. Apa sebenarnya ketuhanan dan kebenaran itu? Jadi ada orang dia jumpa dalam kapasiti bidang dia. Dia jumpa. Sebab Allah Azza wa Jalla sebut, siapa-siapa yang nakkan hidayah, dia pasti akan jumpa. Dengan syarat, dia kena struggle. Yang tu Tuhan sebut dalam surah Al-Ankabut kalau tak silap, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa-siapa yang struggle betul-betul di jalan ni, kami akan tunjuk jalan. Dia nak terima kebenaran ni, dia tak semestinya kena pergi Middle East, study Quran, study hadis, bergaul dengan orang-orang yang disebut sebagai scholar in Islam, ataupun orang-orang yang disebut sebagai pendakwah, penceramah untuk dapat kebenaran. Sebab kebenaran itu boleh datang dalam bentuk yang kita tak sangka. Pertama memanglah nak dapat agama tu dengan kita belajar. Macam tuan-tuan masuk dalam majlis ilmu, kita belajar. Tapi ada juga keadaan. Inilah kot mungkin yang Nabi kata, satu orang tu bila mana hati dia benar, dia akan dapat. Tapi kalau dia dah belajar agama pun hati dia tak benar, dia akan tersasar juga. Sebab tu dalam Quran pun menyenaraikan the people of book, orang-orang yang disebut sebagai ahli kitab ni pun menyeleweng dahsyat, antaranya Bani Israel. Mereka ialah golongan yang wise, orang-orang yang wisdom dia, maknanya dari sisi standard sosial masyarakat, orang nampak ahli kitab ni kemas, tapi mereka lah yang menjadi punca kepada kacau bilaunya kebenaran Tuhan, ataupun kacau bilaunya benda-benda yang datang daripada firman Tuhan itu. Okey, kita balik semula pada buku kita ni. Yang kedua, dia sebut situ, hari berbuka adalah hari syukur, dan hari puasa adalah hari sabar. Iman terdiri dari dua bahagian, syukur dan sabar. Dengan puasa, kita akan ada latihan, skill yang kita buat, iaitu skill untuk jadi orang yang sabar dan skill untuk jadi orang yang syukur. Kedua-dua ni penting, sebab kedua-dua ni lah yang ingin dirapuhkan oleh iblis dan konco-konco dia. Kita baca surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut tentang dialog iblis dengan Allah Ta'ala sendiri. Bila mana dia telah dilaknat oleh Tuhan, apa iblis kata? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ni awal-awal daripada surah Al-A'raf. Iblis kata dekat Allah Ta'ala, alang-alang aku dah kena laknat, dah gelong dah ni, aku pasti akan buat kerja ni, iaitu aku akan distract anak Adam daripada jalan yang benar. Tengok iblis guna, tuan-tuan boleh cek surah Al-A'raf, iblis kata la aq'udanna. La aq'udanna mai pada perkataan qa'ada, aku akan alih tempat duduk dia atas kebenaran tu, dia beralih sikit je. Kebenaran patutnya di row ni, di jalan ni, tapi dia pergi duduk belah kanan ataupun belah kiri. Okey, cukup. Aku tak nak lebih daripada tu. Minimum, just simple movement. Pergerakan yang mudah je, dia keluar. Lalu iblis ni dia elaborate pula depan Tuhan. Dia beritahu depan Tuhan. Macam mana dia nak buat? Dia akan summa la'atiyannahum. Aku akan datangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi anak Adam ni depan, belakang, kiri, kanan, dan aku akan realisasikan matlamat aku, wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan jadikan tak ada seorang daripada kalangan anak Adam ni tak bersyukur. Aku akan buat kerja tu. Ni sumpah dia. Sebab tu iblis dan juga konco-konco dia orang punya modus operandi dia orang bukan nak kita yang duduk dalam masjid ni terus pergi rumah berhala, pergi sembah agama lain.
Dia orang tak nak yang tu. Dia orang tahu benda tu payah. Lalai mana pun kita, even kita yang lahir dengan keluarga Islam ni, tak semayang ke, tak apa ke, nak tukar agama, nak kata possibility tu rendah. Tapi yang kita boleh jatuh ialah tak bersyukur paling tinggi. Tak bersyukur paling tinggi. Iblis nak yang tu. Tuan-tuan tengok hari ni di media sosial, berapa ramai rintihan, berapa ramai aduan, komen, komplain yang ada elemen tak bersyukur. Macam-macam. Semua peringkat usia, daripada remaja, golongan pertengahan, dewasa, golongan tua, orang atasan, orang bawahan, semua ada elemen tak bersyukur ni, ungrateful, tak bersyukur. Kita risau benda ni telah menjayakan gerak kerja iblis tu. Saya selalu terbayang bila mana baca surah Al-A'raf ni, kan kita pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata iblis ni dia ada arash di atas air, dia ada mahligai atas air. Tak tahulah di mana. Ada orang buat spekulasi ni di segitiga Bermuda, spekulasi jelah tu, konspirasi saja, tak lebih pada tu. Okay. Tapi yang Nabi beritahu, iblis ni dia ada arash, iaitu macam ada tempat perkumpulan untuk dia kumpul semua syaitan-syaitan ni, dan dia akan buat perkumpulan tu by season, setiap musim. Musim tu tak tahu setahun sekali ke, sebulan sekali ke, Nabi sebut banyak tu ya. Dan dia akan buat postmortem. Dalam masa dia buat postmortem, dia akan buat APC sekali, anugerah perkhidmatan cemerlang, dia buat sekali hari tu. Benda yang sama dia buat. Jadi dia akan postmortem tengok, okey, apa gerak kerja. Memang Nabi sebutlah hadis tu, syaitan seekor datang, seekor lah kan kita sebut kan, takkan nak panggil seorang pula. Okey, seekor datang bagi report, okey, aku dah menyebabkan 2 orang anak Adam berkelahi sampai tak bertegur siapa. Iblis dengar, okey, good, boleh pergi. APC dia, okey lah, untuk tahun ni dia dapat. Lepas tu datang seorang lagi, dia kata, aku telah buat anak Adam ni sampai berbunuhan. Tadi baru berkelahi, yang ni berbunuh terus. Ada seorang mati. Iblis kata, okey, something good news lah, kamu boleh buat lah. Datang seekor lagi, yang ketiga. Dia kata, hari ni dan beberapa waktu terdekat ni, aku telah menyebabkan pasangan suami isteri berkelahi. Dengar-dengar yang tu, yang ni anugerah perkhidmatan cemerlang paling kemas sekali. Sehingga iblis kata, sebaik-baik syaitan hari ni hang, tak ada orang lain lah, tak ada yang lain dah hari ni. Kerana kemahnya hari ni boleh duduk sebelah aku. Saya selalu terfikir, hadis tu Nabi gambarkan macam tu. Tapi saya rasalah mesti akan ada wakil syaitan mana-mana yang take note, negara mana yang dah diorang berjaya kuasai by percentage. Mesti dia akan buat statistik. Dia orang pun mungkin akan ada DOSM, Department of Statistics. Dia orang pun check, okay, Asia Tenggara, Malaysia, alhamdulillah 70% tak bersyukur. Next year kita akan penuhkan 90%. Nabi cuba gambarkan, dia hanya macam tu lah, dia hanya macam tu. Cuma tak salah untuk kita elaborate sikit, selagi kita tak kata tu Nabi kata. Cuma kita nak sebutnya lah, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tengok, algoritma musuh-musuh Islam hari ini untuk menghancurkan Islam sangat technically, sangat tersusun. Maka algoritma mereka-mereka ini mungkin akan lebih tinggi lagi. Jadi puasa ni akan menyebabkan kita dapat latihan skill, syukur dan sabar. Tapi malangnya hari ni, kalau kita tengok sebahagian orang yang berpuasa, dia tak dapat menambah, improve skill sabar dia tu. Sebab tu saban tahun bulan Ramadan kita akan dengar cerita geng plastik hitam. Saban tahun. Geng plastik hitam bukan non-Muslim, mesti orang Islam sendiri. Maknanya skill sabar tu tak ada, passion tu tak ada, dia punya ketahanan untuk bersabar tu tidak ada. Di mana kelompongan dia? Yang tu kita kena study sendiri. Kita pun kena buat statistik kita sendirilah, kayu ukur kita sendiri. Bila mana kita puasa, kan ada hari-hari yang kita rasa macam hari ni tak tahan sikit.
Kita kan, saya sendiri pun, tuan-tuan sendiri pun mungkin sepanjang experience kita puasa dah berapa puluh tahun, 30 tahun, berapa puluh tahun dah puasa, mesti ada dalam satu bulan tu kita akan rasa, hari ni kalau siapa buat pasal dengan aku, cari nah. Hari tu kita dapat rasakan dia punya skill, passion tu menurun. Kalau kita buat postmortem, sebab apa yang jadi macam tu? Syukur pun sama. Tuan-tuan, kalau kita tengok negara kita ni dilimpahi dengan berbagai-bagai nikmat. Orang yang hidup pada era ni ialah era yang kebanjiran nikmat, kebanjiran maklumat. Segala benda yang kita nak daripada maklumat kebenaran tu di hujung jari. Bahkan kita boleh modify, kita boleh buat differences, perbandingan dan juga persamaan. Tapi dengan sebab banyak sangat maklumat ni, orang jadi keliru. Sebab tu saya banyak terima soalan-soalan daripada orang bertanya random, sama ada tanya dalam live ke, ataupun mari PM ke, ataupun jumpa offline ke, jumpa fizikal ke. Saya keliru start pandangan-pandangan. Ialah yang saya jawab. Cuma balik tu saya duk renung. Punya dahsyat zaman kita ni, maklumat ni di hujung jari, terlampau banyak sangat potongan-potongan video kuliah panjang, video kuliah pendek, podcast penuh. Tak dapat untuk kita follow one by one. Kalau kita buat 24 jam yang kita ada, dalam sehari berapa majlis-majlis ilmu yang kita kumpul. Kita ambil dalam negeri ni dah, untuk malam ni saja, masjid-masjid di Perlis ada berapa masjid yang berkuliah, kita kumpulkan. Maybe menghasilkan satu natijah lebih pada 24 jam untuk kuliah malam ni saja. Dengan 24 jam yang kita ada. Tapi kebanjiran maklumat tu menyebabkan kita terpaksa berenang, yang menyebabkan kita kadang-kadang boleh lemah dalam maklumat yang banyak tu. Dia jadi macam kaum Nabi Nuh dulu, lemas dalam banjir besar, tak kapal-kapal. Tidak ada yang boleh membantu satu orang tu, melainkan dia kena get slow balik, kena perlahankan balik supaya gopoh tidak menguasai tindakan dia, sehingga menyebabkan kadang-kadang kita terlajak pada benda-benda yang tak perlu untuk kita tahu. Sebab Allah Azza wa Jalla memang suruh kita ni meningkatkan pengetahuan, tapi pengetahuan itu pun diukur dengan sifat pengetahuan tu, iaitu bermanfaat. Sebab tu di awal pagi lepas subuh, wirid kita dalam salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu bermanfaat. Kebanjiran maklumat yang banyak ni. Sebab itulah juga mungkin kadang-kadang syukur dan sabar tu terganggu kerana kemodenan. Kita tengok negara kita je secara umum. Kita boleh tengok macam mana realiti yang berlaku. Kalau tuan-tuan pergi ke media sosial, thread ke apa saja, yang paling banyak sekali lah luahan-luahan orang ni untuk sekarang, terutamanya Gen Z, Gen Y, Gen Millennium pun pergi situ, banyak meluah tentang masalah hidup, banyak meluah tentang keadaan yang berlaku, meluah tentang institusi yang dia kerja, meluah tentang institusi yang dia belajar, meluah tentang kerja yang dia sedang hadapi. Jadi itu tempat luahan. Kita boleh tengok, pertama memang ada elemen putus harapan. Tapi kadang-kadang ada juga elemen sebenarnya dia bukanlah tak cukup, dia terlebih. Terlebih sangat pun kadang-kadang merosakkan kita. Sebab tu saya pernah sebut sini mungkin, bila mana orang Malaysia tengok apa yang berlaku di Gaza, di Palestin, ataupun di negara-negara umat Islam yang begitu teruk dihentam, kita yang tak kena sebutir peluru ni pun, tak kena apa-apa, kita yang putus asa dulu. Mereka tak putus asa lagi. Kita yang duduk Malaysia ni, tak boleh biar Gaza, tak boleh biar. Kita pula buat ulasan. Sebab apa? Kita kepenatan dah, kepenatan. Terlampau banyak kebanjiran maklumat, kebanjiran isu semasa. Tuan-tuan tengok kan di media sosial kan, bila mana keluar satu isu, dia akan ada orang dengan karakter media sosial dia tu, dia dah jadi pemberi kesimpulan akhir dah. Dia dah keluar hipotesis lah. Kes ni macam ni ya. Ada yang buat spekulasi, assumption, situ sini. Okay. Jadi ini semua benda-benda yang menumpulkan skill sabar dan juga skill untuk kita bersyukur. Skill tu jadi rapuh. Dan di bulan Ramadan, benda ni lah yang ganggu kita.
di bulan Ramadan. Yang menyebabkan puasa kita tu jadi tak sabar. Kadang-kadang kita terbaca status orang je. Ish, tak cerdik betul, tak padan dengan orang dibuat status macam ni. Hari tu puasa kita jam. Tak jumpa siapa-siapa. Duduklah rumah, duduk dalam bilik. Tak ada orang pun yang bersosial dengan kita. Tapi kita terjerat dengan permainan itu. Sebab tu di barat hari ni dah ada beberapa movement yang dibuat oleh golongan-golongan muda hakikatnya. Macam detox digital. Ni ada satu movement anak-anak muda di Europe. Selain daripada dumb phone, handphone yang biasa, selain daripada 80,000 hours, dia ada satu blog 80,000 jam. Nak buat apa? 80,000 jam tu mewakili umur kita. Saya tak buat kiraan lagi. Dalam hadis Nabi kata, umat aku ni antara 60 ke 70 tahun. 60 ke 70 tahun, kalau kita cuba kira by hours, dekat-dekat macam tu lah, 80,000 jam ataupun maybe lebih. Jam yang 60 minit tu lah. Sebab sekarang ni ada movement anak-anak muda di Europe ni, terutamanya di Spain. Sebab kalau tuan-tuan study, Spain hari ni ada satu benda yang pelik sikit. Spanyol ni dulu Islamofobia paling tinggi, lebih tinggi pada UK. Tapi hari ni benda yang berlaku, kepimpinan dia orang bagi ruang, termasuklah agama Islam. Dan kalau kita tengok dia orang punya presiden ataupun PM dia orang beri ucapan yang agak mengganggu golongan Islamofobia di sana, iaitu dia kata kita terpaksa dan harus akur kepada golongan-golongan Islam yang ada di negara kita sebab mereka penyumbang kepada tamadun Spain. Memanglah kerajaan Andalus dulu di sana. Jadi benda-benda ni menyebabkan ada movement-movement baru, gerakan-gerakan baru. Antara gerakan orang muda sekarang ni daripada grup 80 hours, 80,000 jam. Dia orang mempersoalkan daripada mana idea mesti kena kerja pukul 8 sampai pukul 5 dan wujudnya sistem umur pencen. Dah ada benda tu. Sebab apa? Orang dah mulai penat. Kita orang tak nak duduk dalam sistem tu. Kita orang nak buat something yang meaningful dalam hidup. Kita orang bukan nak buat satu benda yang mengayakan industri, tapi kita nak buat benda yang ada nilai kemanusiaan. Benda tu dah mulai bergerak sekarang. Dan mungkin perlahan-lahan akan masuk ke Asia. Dan antara negara yang nampak cuba menyahut benda ni ialah pemuda-pemuda daripada Jepun. Setakat ni lah. Sebab dia orang dah mulai rasa macam kita tak nak teruskan cara hidup yang lama-lama dulu, iaitu kerja office hour terlebih sampai berlakunya hikikomori dan juga karoshi di kalangan masyarakat dia orang, iaitu lonely death ataupun kelebihan overwork sehingga mati. Dia orang tak rasa kita ni bukan bahan untuk diindustrikan. Benda tu memang dah ada dalam agama kita. Tapi Islam bukan ajar bagi kita berpeluk tubuh tak payah kerja. Orang Islam diajar untuk kerja dan jadikan kerja tu ada nilai akhirat. Jadikan kerja tu ada nilai akhirat. Macam Uthman bin Affan. Dia businessman, bisnes dia tu mengalirkan dia kepada akhirat. Dia bekerja dan berbisnes sampai kepada tampuk khalifah, dia dah stop. Saya bila mula-mula tengok grup movement tu, mari terfikir kok, siapa yang mula-mula buat elemen pencen ni? Maaflah kalau ada orang penjawab awam, tapi nak sebutnya lah, pernah tak kita terfikir siapa yang jadikan, mesti kan ada sistem macam tu. Bahkan ada orang yang mindset dia teruk lagi, nanti dah pencen baru saya nak buat ni, improvement dalam religion, agama apa semua. Bahkan benda tu mengasingkan element of work dengan element of slave ataupun elemen kehambaan kepada Tuhan tu terpisah. Yelah, mungkin sekarang kita kata di negara kita tak teruk sangat, tapi ada tak orang yang macam tu? Ada. Sebab negara kita ni pun tidak sedikit juga mengalami golongan-golongan yang sudah mulai kurang nak beragama, terutamanya golongan muda. Rasa tak seronok dengan agama. Okay. Yang ketiga, dia sebut situ, hal itu lebih sulit bagi jiwa dalam bermujahadah. Kerana saat ia sudah terbiasa dengan suatu keadaan, tiba-tiba dialihkan pada keadaan yang lain. Yang ketiga ni dia kata, bila mana kita puasa sehari puasa dan sehari tak puasa, itu akan memberi keseimbangan
Dan bila mana kita cuba try hard untuk beribadah, dia akan ganggu mujahadah. Mujahadah ni tuan-tuan, maksudnya ialah struggle, bersungguh-sungguh. Dalam kita struggle nak buat benda sunat ni, satu benda je yang tuan-tuan dan puan-puan kena sedar. Contohi orang yang suka buat amal ibadah, tapi kenali potensi diri kita ni tara mana. Kita tengok satu orang, dia ni sembahyang malam, berbelah-belah rakaat. Kita tengoklah, bukan dengar pada mulut dia, kita tengok tu. Kita ni sembahyang malam mungkin sangat minimum. So, cara kita nak follow dia, jangan follow rapat sehingga macam dia, belah-belah terus. Buatlah ukuran tumbuhan, ukuran penumbuhan tu dengan kadar minimum. Okey, malam ni 2 rakaat, malam esok 2. Ataupun malam ni 4, esok tak buat, lusa buat, jadi 6. Kita kena ukur diri kita ni tara mana. Jangan try hard. Try hard mudah mendatangkan rasa bosan. Hargai growth yang sedikit. Hargai penumbuhan amalan tu, penumbuhan something yang positif tu sedikit. Sikit-sikit je. Sebab dunia hari ni kita tak boleh jam terus. Tak semua orang kuat untuk terus divert, tukar. Tak semua orang kuat. Dia perlu waktu untuk melakukan transition tu, peralihan. Dia sebut lagi situ, tiba-tiba dialihkan pada keadaan yang lain. Kita beri lalu azan dulu. Allah.
Okey, kita tengok lagi dalam buku kita tu. Kita perhabis muka surat 68 tu, kita ambil skip muka surat 69. Adapun puasa sepanjang waktu, setiap hari, kecuali hari-hari yang dilarang tu lah, 2 hari raya dan juga hari-hari tasyrik, maka dalam hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Qatadah, bahawa Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, kaifa biman yasumud dahra kullah? Qala la sama wala aftar, atau qala lam yasum wala yuftir. Maksud dia, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang waktu? Beliau menjawab, dia tidak berpuasa dan tidak berbuka. Atau beliau bersabda, dia belum berpuasa dan belum berbuka. Kita tengok huraian dia muka surat 69 tu. Hadis ini dibawa kepada orang yang terus menerus berpuasa, termasuk di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Adapun bila dia berbuka di 2 hari raya dan di hari-hari tasyrik, maka tidak mengapa. Hisham bin Urwah meriwayatkan bahawa bapaknya berpuasa terus menerus dan Aisyah radhiyallahu anha juga melakukannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Abu Talhah berpuasa terus setelah Rasulullah SAW wafat selama 40 tahun. Ketahuilah bahawa barang siapa diberi kecerdikan, maka dia mengetahui tujuan dari puasa, value puasa tu, sehingga dia membawa dirinya pada kadar yang tidak melemahkannya dari amal yang lebih utama darinya. Ibnu Mas'ud tidak banyak berpuasa. Dia berkata, bila aku berpuasa, maka aku tidak bisa banyak salat, padahal aku memilih salat daripada berpuasa. Sebahagian dari mereka bila berpuasa, maka dia tidak banyak membaca Al-Quran, maka dia jarang berpuasa sehingga mampu banyak membaca Al-Quran. Dan semua manusia lebih mengetahui kondisi dirinya dan apa yang baik baginya. Jadi, selesai kita punya bab bahagian tatawuk ni, puasa tatawuk ni. Penulis nak beritahu, kalau kita ada kecenderungan puasa dan kita memang diberikan ilham, nampak value puasa tu besar, maka kita puasa. Tidak ada apa-apa yang menghalang kita. Cuma bila mana kita puasa, hati-hati, kadang-kadang syok dok buat ibadah ni, antara talbis iblis dalam buat ibadah ni, iblis keliru dengan kita rasa movement kita lah, pilihan ibadah kita tu lah paling tinggi berbanding orang lain pilih. Ujub lah bahasa mudahnya. Dia tengok ada orang dia pilih untuk tak puasa, kita suka puasa, tiba-tiba kita rasa megah kita sendiri. Aku kemas lagi boleh puasa. Dan hari ni style untuk flexing satu orang tu puasa, dia bukan macam straight to the point. Dia bukan macam bagi tahu, hari ni saya puasa. Dia biasanya dia punya hint dia, ni nak pergi keluar, ni nak pergi makanan untuk iftar. Apa dia nak beritahu tu dekat orang? Iftar ni nak kata dia puasa lah. Tengok humble brag yang berlaku dalam kata-kata. Humble brag ni maknanya apa? Rendah diri tapi bersalut ujub di situ. Dalam media sosial banyak, alhamdulillah direzekikan sekian-sekian. Selfie dengan tokoh tu, selfie dengan tokoh ni. Kawan dia tengok, tak boleh jadi. Ni selfie kat masjid, kita kena pergi rumah tokoh tu. Walaupun disebut alhamdulillah direzekikan, tapi begitulah algoritma dunia hari ni. Walaupun nampak macam tawaduk, tapi dia ada elemen humble brag ataupun merendah diri dengan gaya nak tunjuk juga diri. Dalam masa yang sama, kita ada persaingan secara senyap di situ. So berhati-hati. Pilihlah lapangan ibadah masing-masing. Duduklah di mana-mana tempat kebaikan yang kita rasa kita cenderung. Tapi hati-hati. Macam kita sebut tadi, surah Al-A'raf, iblis tahu dekat mana titik lemah kita, lalu dia ambil ruang-ruang lemah di situ. Untuk kita ni berjaga-jaga. Sebab tu penulis sebut, ada juga sahabat yang tak puasa, dia pilih nak baca Quran. Ada sahabat yang pilih untuk salat, dia kurang puasa. Yang namanya benda sunat ni tak boleh guna sebagai lesen untuk judge orang. Tu mudah cerita nak sebut. Jadi bila mana kita pilih mana-mana ibadah, kita duduklah dalam ibadah tu sebaik mungkin. Jadikanlah ianya ruang yang benar-benar membina hubungan kita dengan Tuhan. Kita balik pada asal kita sebut tadi, iaitu membina connection dengan power yang paling besar sekali, iaitu dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan membina algoritma yang bermaksud
persaingan secara senyap, silent competition antara manusia. Sebab benda tu kacau keikhlasan dan efek ibadah tu pada spiritual khususnya. Perpada situ kita pada malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kali yang akan datang kita terus masuk ke Kitabul Hajj ataupun kitab berkaitan dengan haji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.